Johor Darul Tazim JDT berpeluang membalas dendam ke atas San Francisco Hiroshima apabila dijadualkan akan berentab menentang kelab Jepun itu pada saingan peringkat 16 terbaik Liga Juara-Juara Asia Elite Akli musim 2025-2026. Ini selepas skuad Harimau Selatan kekal menduduki tempat ke-6 Liga Zon Timur susulan dua perlawanan terakhir Liga pada hari ini mencatatkan keputusan seri. Bekas juara, Ulsan Hyundai tersingkir daripada saingan selepas seri 0-0 dengan tuan rumah Shanghai Port. Keputusan itu menyaksikan Ulsan yang pernah menjuarai Akli pada 2012 dan 2020 menamatkan saingan di tangga ke-9, di belakang pasukan senegara Gangwon FC. Gangwon mempertahankan slot kelayakan terakhir selepas seri 0-0 dengan Melbourne City di Australia, manakala FC Seoul turut mara ke pusingan 16 terbaik susulan keputusan 2-2 menentang San Francisco Hiroshima semalam. Berdasarkan format di pusingan 16 terbaik, pasukan dari zon yang sama akan bertemu sekali lagi dengan aturan lawan adalah mengikut kedudukan akhir selepas pusingan Liga tamat. Kedudukan akhir menyaksikan JDT yang berada di tangga ke-6 akan berdepan pasukan di tempat ketiga iaitu San Francisco Hiroshima. JDT dan San Francisco Hiroshima akan berentap dalam format timbal balik di pusingan 16 terbaik dengan aksi pertama dijadualkan pada 3 atau 4 Mac di Stadium Sultan Ibrahim. Berdasarkan rekod, JDT tewas 1-2 kepada San Francisco Hiroshima dengan skuad Harimau Selatan terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Jonathan Silva dilayangkan kad merah pada minit ke-16 di Stadium Bola Sepak Hiroshima, 10 Februari lalu. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.